Bang, phone saya hari tu cas, lepas tu terus bateri kapasiti jadi kosong, terus tak boleh hidup. Tu kalau saya tukar bateri je boleh ke? Okey, abang nak try tukar bateri dulu pun boleh. Untuk masalah phone tak boleh hidup ni banyak kemungkinan dia. Kemungkinan bateri kembung, bateri dah kong dah, lepas tu motherboard short, ataupun ada part-part yang rosak. Okey, kita tak tahu, kita nak kena check dulu guys. Kalau korang ada masalah yang sama, phone tak hidup, korang terus bawa datang kedai, kita tolong check. Okey, untuk korang yang mana ada masalah bateri kembung, bateri cepat sangat habis, sampai bila guys korang nak kena tahan cas phone 4, 5, 6 kali sehari, korang grab bateri high capacity ni dekat beg kuning. Bateri high capacity ni, kapasiti mah lebih besar daripada ori, bateri dapat tahan lebih lama. Untuk iPhone 12 ke atas guys, korang boleh diagnose akan naik use, tak ada keluar unknown part, tak ada keluar unverified part, ada battery health untuk semua model. Korang just PMP je, terus naik 100% battery health. Korang beli dengan anda komputer bateri high capacity ni, korang dapat 3 bulan waranti. Ada apa-apa isu, korang jangan risau, contact je kita akan hantar bateri yang baru guys. Bateri high capacity ni dah terjual sebanyak 3,300 unit lebih dah, dan dah dapat banyak review yang dah puas hati. So guys, korang tunggu apa lagi? Ada free shipping, ada discount, korang terus check out. Okay, ciao.